Terima kasih. Dan nanti fikir yang ini yang saya. Okay, thank you very much. I think overall pada saya rasa you nak promote that you punya event company lah. Yeah. Dan you nak promote event company. Dan you cakap you semua ada one center. Semua kata saya you tak attract mula-mula. Kan? Attention tak ada. Mukaan. Kan? So sepatutnya maybe have you dengar majlis tak jadi? You dengar majlis makanan tak sampai? You dengar tiba hari majlis pelamin dihubur kan? Pernah tengok, pernah rasa? Saya company ni come to the rescue. We do everything A to Z. We are very established in Kota Tinggi. Kita dah ada experience. We have all the professional with us. Daripada photographer, MC, printer, tukang masak. We have everything. Dan kita ada tempat kita sendiri. Kalau you nak, iaitu Mahligai Mahligai Cinta. Okay. So tu dia, lebih kurang lah. But then the attraction come. Then you cerita you punya ni. Kemudian last, okay, untuk tahun ni dah penuh. Oh, dah penuh. And untuk tahun depan kita buka sekarang ni dengan harga yang paling gila babi punya harga. Babi pun tak gila macam tu. Okay, so macam tu lah. So you pergi QR code ni, book sekarang apa you nak, and you tempah, tak payah bayar semua. Tapi you just set date, you bagi duit deposit RM1,000 saja dan kita dah ready for you. Kan, nampak? Nampak tak? Jadi terus orang. Okay. Kan, itu set jam lah. Kalau you nak promote saya tadi, kita ada banyak list lah kita nak tunjukkan kejayaan-kejayaan kita. Kan, okay, begitu. Okay, boleh. Okay, itu serba sedikit. This is very, untuk satu hari ni, this is very basic yang saya boleh bagi, yang sempat saya bagi. Ada yang lebih sikit, ada yang kurang sikit. And so saya tak nak cerita banyak kepada kita kepada ni. Last sekali saya nak cakap yang whatever you want to do dalam pengucapan awam ni must be fikir dulu, buat flow dia, and fokus, you ikut idea dulu. And jangan fikir macam-macam face ke apa ke, tak payah. You nak refer lah. Nak tambah-tambah apa lagi selain daripada page, daripada story, attention boleh jadi story tadi. Pakai kat sponsor attention story tambah. Tapi itulah dia konsep dia. And ini very basic lah saya cakap. Okay. So actually the best time frame for public speaking is 2 or 3 days. 3 days tu solid, memang expert in whatever level you bagi. And tapi ni saya bagi basic untuk sekadar you tahu what is the, tak takut lagi lah contohnya. Maknanya tak gelabah lah. Jadi kalau orang suruh cakap, orang dah tahu apa benda nak cakap dah. AIDA tu aku isi semua boleh cakap lah. Complete. This is what saya cuba sampaikan. I hope you all berpuas hati, and I hope dia memberi manfaat kepada you. Boleh gunakan dalam semua aktiviti kehidupan kita. Dan ini menjadi satu permulaan. Kalau you nak pergi lebih jauh lagi, just beritahu. Cari siapa yang boleh bagi lebih ilmu, and go to them. Okay. Saya selalu yang dekat JB kalau nak minta nasihat, coaching ataupun nak tengok skrip ke apa ke, saya boleh tolong lah. And okay, my phone number is 019 atau boleh pun 753-9030. Kalau saya tak jawab, mana saya ada tengah ada program, dan you WhatsApp saya, Suhaila, saya Azizi, kursus mukawan rajin. Itu saya akan bawa balik. Okay. And yang ni tak ada charge apa-apa. Maulid akan tanggung saya. Semua kalau awak Maulid itu. Okay.
Thank you Maulid. Maulid ni as training company banyak buat training. Kalau you nak tanya lebih-lebih tadi Maulid pun ada banyak program ni, NLP lah, apa lah sebagainya. Okey, saya rasa itu saja.